Hari ni aku nak makan mihun bakso. Dekat mana? Dekat Penyatan Pak Han ni lah. Ni lah set bihun bakso. Serius aku cakap, sedap gila weh. Bihun bakso ni dia bagi sekali dengan sambal korek pedas. Bila aku tengok je sambal dia ni, aku dah dapat agak. Kalau makan dengan bakso ni confirm terangkat punya lah. Sebab bila kita makan sup ni, mesti nak kena ada rasa pedas-pedas kan. Baru laki. Sup dia ni sedap. Sup dia ni memang sedap. Tak masin dan rasa rempah dia memang ngam sangat dengan tekak aku. Dah lama cari bakso ni sebenarnya, tapi tak jumpa yang boleh buat aku rasa puas hati bila makan. Bahan dalam set dia ni penuh satu mangkuk weh. Memang tak kerekut punya lah. Yang paling best, bakso dia ni kenyal tau. Rasa juicy, rasa daging dia memang kuat. Memang sedap lah. Tak ada rasa tepung. Kalau korang makan bakso dekat sini, mesti korang rasa macam tengah makan dekat Indonesia lah. Sebab bakso dia ni memang rasa memang betul-betul pure punya. Rasa bakso macam ni memang susah nak jumpa dekat lain. Aku yakin bila sekali kau dah makan bakso dekat sini, confirm rasa nak datang lagi lah lepas ni. Yang buat dia jadi lagi sedap bila kau combine makan dengan sambal korek pedas ni. Memang betul-betul rasa dekat tekak ni weh. Kalau korang makan bakso ni, korang kena makan macam aku makan ni. Apa yang aku buat, aku letak sambal ni atas bakso, lepas tu aku makan sekali. Rasa masin-masin campur pedas sambal ni serius. Korang kena cuba. Sambal korek pedas ni pun main peranan penting juga tau. Sambal ni yang bagi naik rasa sup tu. Dan kalau korang tengok dalam set ni, dia ada bagi sekali kacang tu. Bihun bakso ni akan ada rasa crunchy sikit. Tak adalah bosan sangat makan bakso ni. Aku order sekali dengan air kopi Kampung Aceh. Kopi dia ni memang terbaik lah. Lepas ni kalau korang nak makan bihun bakso yang padu dengan kopi Kampung Aceh yang betul-betul power punya, korang kena try bihun bakso dekat Penyatan Pak Han ni. Confirm puas hati. Confirm nak repeat lagi. Confirm nak datang lagi.